Apa khabar semua? Dalam video ni saya akan ceritakan tentang salah faham yang wujud tentang AI, especially dekat Malaysia. Okey, jom kita tengok. Jadi saya yakin yang anda mesti dah dengar pasal AI, tak kira anda guna ataupun tidak. Kalau anda dah guna, mungkin sekarang anda dah tak boleh nak patah balik kepada tak guna AI. Ada juga yang cuba guna tapi menyampah dengan AI ni, dan tak dinafikan ada yang tak nak guna langsung AI sebab takut ataupun ada persepsi negatif tentang AI. Dan memang betul pun, bukan semua yang datang dari AI ni adalah benda yang positif. Tapi ada juga salah faham sebenarnya. Lagi-lagi kalau kita main dengar-dengar je orang cakap apa. Jadi salah faham kelima tentang AI ni adalah orang ingat AI ni sama macam Google. Bila kita type sesuatu dalam Google, dia akan bagi senarai link. Jadi bila orang guna AI, contohnya ChatGPT, orang fikir proses dia sama je lah. Orang ingat ChatGPT ni nak lawan dengan Google. Tapi sebenarnya dua benda ni sangat berbeza. Google ni adalah enjin carian ataupun search engine. Tugas dia adalah mencari maklumat yang dah ada dekat internet. Lepas tu dia susun ikut ranking algoritma dia. Cara AI beroperasi pula adalah dia tidak search internet tu bila kita tanya soalan. Dia sebenarnya menggunakan model statistik yang dah dilatih dengan data bertahun-tahun. Lepas tu dia hasilkan jawapan yang baru. Maksudnya kalau kita tanya soalan pasal sejarah, jawapan tu bukan diambil bulat-bulat daripada Wikipedia, tapi dia bina ayat baru mengikut gaya penulisan yang dia belajar daripada data-data dia. Jadi analoginya, Google tu macam seolah-olah perpustakaan. Kita kena pilih sendiri buku yang sesuai. AI pula macam seorang kawan yang cuba menerangkan isi kandungan buku tu dalam bahasa mudah. Jadi bila ada orang kata AI ni sama je macam Google, itu adalah salah faham yang agak besar. Salah faham keempat pula adalah ramai percaya bahawa AI boleh berfikir macam manusia. Kadang-kadang bila tengok jawapan AI yang nampak macam smooth je, siap boleh buat lawak lagi. Siap konon-konon kesian dekat kita kononnya. Jadi dah ada yang rasa macam AI ni hidup. Tapi sebenarnya tidak. AI ni langsung tak ada kesedaran, tak ada emosi, tak ada niat. Apa yang dia buat hanyalah kiraan matematik ke arah berbilion corak bahasa. Kalau kita minta dia karang cerita yang sedih, dia boleh buat sebab data latihan dia ada banyak contoh cerita sedih. Bukanlah sebab AI tu faham maksud kesedihan tu. Bukanlah kata waktu dia tulis cerita sedih tu, dia pun jadi sedih. Bukan itu maksudnya. Kalau kita minta dia jawab soalan sains, dia akan keluarkan jawapan seolah-olah dia faham fizik tu apa. Tapi sebenarnya dia hanya menyambung perkataan mengikut kebarangkalian. Itu sebablah kadang-kadang AI ni boleh membuat kesilapan yang pelik. Contohnya macam jawab benda yang tak logik, tapi seolah-olah yakin je bunyi dia. Jadi anda kena ingat satu perkara, yang AI sebenarnya nampak je macam pandai, tapi dia bukanlah manusia. Dia hanyalah alat yang mengikut pola dan bukan makhluk yang berfikir. Okey, salah faham ketiga adalah ramai orang takut AI akan take over semua kerja manusia. Tak dinafikan memang ada pekerjaan akan terkesan. Contohnya, kerja-kerja yang rutin macam masukkan data, transcribe audio atau nak menulis laporan yang ringkas. Memang AI dah boleh buat dengan lebih cepat. Tapi bila kita fikir secara lebih meluas, AI sebenarnya lebih banyak mengubah bentuk pekerjaan daripada terus menghapuskan kerja. Contohlah dulu masa orang mula-mula mencipta kereta. Orang takut yang kereta ni akan menghapuskan kerjaya pemandu kereta kuda. Memang betul, kerja tu berkurang. Akhirnya hapus terus. Tapi dengan adanya kereta, maka akan ada pekerjaan yang baru. Contohnya, ada jurutera automotif, ada mekanik, ada jurujual kereta, ada syarikat insurans, pembuat jalan raya dan macam-macam lagi. Samalah juga dengan AI. Sekarang dah wujud pun kerja-kerja baru, contohnya macam prompt engineer, AI trainer, konsultan yang boleh integrate AI dalam syarikat. Kerja-kerja ni dah wujud. Jadi yang hilang sebenarnya adalah kerja yang mudah dan berulang. Tetapi yang muncul adalah kerja yang perlukan kreativiti, strategi, sentuhan manusia. Memang mesin tak boleh buat. Jadi teknologi AI ni sekarang dah ada dan dia sebenarnya memaksa manusia untuk upgrade kita punya skill. Dan kalau kita tahu guna AI dengan bijak, kerja kita akan jadi lebih mudah dan bukannya hilang. Kenapa AI takkan boleh gantikan manusia sepenuhnya? Jom kita tengok poin seterusnya. Jadi salah faham kedua pula adalah ramai yang percaya bahawa AI ni sentiasa betul.
Ini bahaya. Ada orang bila tengok AI jawab dengan yakin, terus percaya bulat-bulat. Contohnya, kalau AI tulis fakta sejarah, orang akan terus salin masuk dalam assignment tanpa semak semula. Sedangkan AI boleh saja tersilap. Kadang-kadang dia sengaja saja-saja dia reka tarikh, dia reka nama orang. Kadang-kadang dia kata dia refer nama orang tu pada satu dokumen ni. Tapi dokumen tu pun tak ada. Sebabnya adalah AI memang tak tahu perbezaan antara fakta dengan mitos. Dia hanya boleh susun perkataan yang nampak macam masuk akal. Fenomena ni dipanggil hallucination. Maksudnya AI jawab dengan yakin tapi sebenarnya salah. Jadi kalau kita guna AI, kita kena ingat satu benda iaitu kena semak balik. Lagi-lagi kalau melibatkan fakta. Jadi anda dah tengok 4 salah faham orang tentang AI, especially dekat Malaysia. Kalau anda dapat belajar something setakat ni, pastikan anda subscribe supaya tak terlepas video-video yang lebih menarik tentang AI selepas ni. Dan ini membawa kepada salah faham yang pertama, iaitu orang rasa AI ni mudah digunakan tanpa kemahiran. Ada yang fikir, alah, taip je lah, nanti keluarlah jawapan. Memang betul, nak guna AI memang senang. Buka je website, taip soalan, terus dapat jawapan. Tak payah bayar pun. Tapi untuk mendapatkan hasil yang betul-betul berguna, sebenarnya kita kena ada skill. Dan skill yang paling penting adalah cara buat prompt. Prompt ni ibarat soalan yang kita type dekat AI tu. Kalau kita tanya sambil lewa, jawapan pun akan biasa-biasa je lah. Kalau kita tanya dengan spesifik, bagi konteks, betul gaya penulisannya, maka hasil jawapan AI tadi jauh lebih baik dan kita pun akan puas hati. Kita juga nak kena tahulah apa yang kita nak capai. Kalau nak guna AI untuk bisnes, kena tahulah proses kerja kita dulu. Baru masukkan AI di tempat yang sesuai. Sama juga kalau nak guna AI untuk belajar. Kena tahu cara nak semak jawapan AI ni dengan sumber lain. Jadi walaupun AI nampak macam ajaib, tapi sebenarnya dia memerlukan latihan dan strategi untuk digunakan dengan maksimum. Dan saya nak bagi anda satu analogi mudah. AI ni macam kalkulator. Dia boleh buat apa yang kita nak kira. Tapi kita sendiri kena tahu nak kira apa. Kalkulator tu macam satu alat je kan. Kita guna untuk dapatkan apa yang kita nak. Sama juga macam AI, kita kena gunakan dia sebagai alat. Kita yang kontrol dia dan bukan dia yang kontrol kita. Yang menentukan output sebenar dia masih lagi kita sebagai manusia. Dan kalau anda berminat nak belajar lagi banyak pasal AI, contohnya macam mana nak guna AI untuk kerja-kerja pejabat, macam mana guna AI untuk bisnes, AI yang advance macam agent AI. Saya ada sediakan training program untuk anda belajar semua benda ni. Semuanya online saja dan anda boleh belajar di mana-mana saja pada bila-bila masa sahaja. Akses anda akan dapat sampai bila-bila. Klik link di bawah untuk join.